Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bersama aku Kim Mikael. Alright. Untuk ini aku baru lepas raya aku dapat job untuk motor legenda ni, legenda 110. Aku akan buat kelas tangan. So owner ni datang untuk buat kelas tangan. So sekarang ni belah kelas aku dah buka habis. So sekarang ni aku pergi hantar welding dia punya auto class. Sebab aku welding auto class tu owner, aku saja kat owner lah, tak payah beli stopper tu. Sebab stopper tu boleh nak guna, tapi bagi aku lah ni bagi aku tak tahulah pemain lain bagi aku, sebab aku nak suruh dia balance kiri kanan. Maksudnya magnet dengan auto class tu sama berat. So kalau kita pakai stopper ringan, jadi crankshaft tu dia berat sebelah. Itu dia punya kajian aku lah. Okay, so aku gunakan auto class welding auto class tu sebab auto class dengan magnet dia sama berat. So balance lah antara kiri kanan, crankshaft pun stabil. Dia punya pusingan dia stabil. So sebab tu aku guna auto class tu. Auto class tu untuk aku welding lah. Alright. Okay, barang semua dah beli. Barang one set semua dah beli. Okay, cover dia. So bila cover korang beli akan dapat macam ni lah. Okay, untuk cover hangklan, nampak kan, untuk kelas tangan. Okay, dan kita akan tukar kelas plate juga sekali, sebab kelas plate dia dah barai, dah terbakar. So kita masuk yang baru lah. Ni yang ni yang racing B punya. Okay, dia punya ni pedal dia, kabel dia main satu set lah. Satu set. Okey, ni dia punya washer, bearing apa semua ada dalam ni. So yang ni dia punya orang kata sub dia. Sub untuk hand clutch. Sekarang ni aku akan buka dulu motor ni, lepas tu aku bagi tahu cara macam mana nak pasang benda ni. Kan? Okey, sebab kita belah sana memang cover semua kita tak pakai dah. Okey, belah ramai orang tak tahu, belah clutch pun belah magnet selalunya orang tak peduli. Sebab legenda bila kita nak set clutch, kita set belah ni, belah kanan, belah gear. So belah pedal gear tu. So benda tu untuk elakkan daripada kacau ataupun dia bergegar. Dalam tu dia akan bergegar sebab dia sub untuk ni. Kita punya ni sub ni dia ada dalam gearbox. Gearbox tu dia akan bersambung dekat dengan ni sini, dekat dengan magnet, belah magnet ni. Okey, so yang ni untuk adjust dia, untuk set dia, untuk dia akan tolak-tolak. So bila kita dah buang benda ni, dalam ni dia akan gegar, dia tak pegang mana-mana. So lebih baik buang benda tu untuk elakkan daripada enjin tu gegar. Lepas tu benda tu bila tercabut, takut dia terpusing sekali dengan magnet, lagi bahaya lah. Ni aku bagi tahu lah. Okay, so benda ni aku dah buang. Okay, jangan lupa dalam ni ada dalam gearbox tu. Kalau korang tonggeng motor dia akan keluar ni lagi. Ni. Alright, aku sekarang ni aku nak pergi ambil dulu yang welding tu. Mungkin dah siap pun. Aku dah hantar pagi tadi lagi. Owner kedai tu tak buka, so aku tinggal kat anak buah dia. Petang ni ikut siap. Mungkin aku akan sambung sampai malam kot motor ni. Sebab owner dah nak pakai, dia nak kerja, bawa kerja, so terpaksa lah aku kena overtime sampai malam. Okay, nanti aku tunjuk macam mana cara atas ni macam mana nak pasang dia. Kita nak potong bahagian mana, nak masuk power set ni pun mesti kita potong lah untuk pedal dia. Okay, jom kita tengok video.
untuk ni kan, selalunya kebanyakan orang lah kalau ada aku tengok, kebanyakan orang akan buang benda ni untuk side mirror punya kan. So aku tak buang kat sini sebab aku buat di plastik tu, sayang benda ni kan. So benda ni aku sayang lah, takut nanti owner nak pakai side mirror apa semua tak ada, so rugilah dia. So aku buat macam ni, sebab dia ada ruang lagi kat sini, ada ruang. Lepas tu plastik yang inner tu kan, inner kepala tu, so kita buat sikit, kita potong-potong yang macam aku tunjuk tadi. Okay, sebab dia ngam-ngam, elok je duduk kat situ. Nampak kemas. Lepas tu yang bracket ni sebenarnya dia duduk kat sini. Bracket ni duduk kat sini, dia antara sini-sini. So yang ni kita dah ikat ke inner dia, dah elok ketat. So yang ni aku ikat kat sini, nanti kita akan ikat cable type lah, bagi dia ketat. Yang ni pun dah kuat gila, sebab dia dah sangkut kat body situ. So nanti kita akan ikat dengan cable type lah kat situ, bagi dia lagi kuat. Pasal kita welding tu, okay, ni welding MIG dengan root lagi kuat MIG lah. So sebelum korang welding tu, maksudnya make sure korang kena betul-betul ni lah dia punya lurah dia. Kalau boleh kan, korang kena bawa grand sharp masuk kat sini dulu, barulah korang welding. Baru dia tak lari, maksudnya benda ni beleng. So korang kena bawa dulu grand sharp satu, yang tak boleh pakai ke, yang dah rosak ke, untuk korang pergi welding. Bawa satu grand sharp, masuk dulu grand sharp dalam lubang ni, bagi ngam, lepas tu baru welding. Kalau korang welding macam ni, nanti lari, dia punya tapak dorah ni dia akan lari. So mungkin kedudukan dia pun akan lari lah. Jadi nanti enjin korang akan jadi berat sebelah lah, maksudnya sebab dia dah tak beleng, enjin tu dah tak beleng. So ini cara dia. Alright. So barang dah settle, tak ada apa lah, kita boleh terus pasang lah. Pasang macam biasa, pasang masa biasa saja. Okay, jom layan time select. Okay, siap semua pasang. So kita masuk cover lah. Masuk cover macam biasa saja. Korang sebab hang glass ni dia plug and play saja. So tak ada apa pun yang aku nak tunjuk kat sini. So korang boleh balik pasang terus je. Beli pasang je. Itu saja aku bagi tahu. So dia masuk saja, ngam. Lepas tu settle. Alright. Alhamdulillah settle. Okay, kita isi dulu minyak hitam. Aku pakai minyak biasa je, minyak Castro je. Okay, kita isi dulu. Lepas tu kita try setting lah macam mana kan. Pastikan minyak hitam korang tu cukup biar dia sampai kat takuk dia. Okay, kita letak dulu. Okay, so kita dah boleh start lah. Okay, jom. Ni tak sabar aku nak try ni. Lah dalam sangat. Kita set dulu. Bagi dia tu sikit. Adjust sikit. Bagi sedap. Test lagi sekali. Sedap weh. Mantul betul.
motor berfungsi dengan baik, kelas tangan jadi, kira sedap lah. Dia punya pickup dia lain lah, sebab kita kontrol dengan tangan kan. Dia korang boleh beli lah barang ni, maksudnya korang boleh pasang apa, sangat mudah dan berbaloi. Ada kita rasa dia punya beza dia. Beza bila kita naik tu pickup dia lain lah. Kalau nak sedap lagi, cari blok besar kan. Masuk blok besar, karburetor lain apa semua, lagi padu. Okay, terima kasih banyak. Okay, bye.